Ah. Okey, suara jadi slow. Sebab tadi nampak suara jadi slow kan? Disebab ni Dynamic dynamic mic. mic. So bila dia dynamic mic, saya ni lah suara yang ni tak ada noise. So yang ni tak ada noise, tapi suara kena ni lagi puas dengar kan. So bila dia so dia kena jadi noise cancellation mode. Dia noise cancellation mode dia jadi macam ni. RR bersama dari Singapura Tampines. Okey dah okey. Dynamic mic. Jelas dan slow. So kalau saya jerit kuat sikit, dia akan jadi lebih jelas lah. Abang Is, Daniel Jani makin garang lah dia sekarang. Hantam kau-kau. Itulah Daniel Jani kan. Kalau tuan-tuan nak kenal Daniel Jani, itulah Daniel Jani. Thank you yang ada dekat TikTok juga. Siapa yang ada dekat TikTok, saya tahu yang menonton saya dekat TikTok. Terima kasih saya ucapkan. Saya tengah tengok TikTok sekarang ni. Slow sebab terpaksa saya naikkan volume. Tak apalah kan. Nak kena condense mic pula. Ya. Sebab dia kelebihan condense mic ni adalah kelebihan dia adalah dia clear lah. Dia very crisp, very clear. Cuma kalau saya alihkan muka saya, macamnya saya alihkan kepala saya macam ni, dia dah mula dia jadi slow. Kan? Dia akan jadi slow. Tapi tak apalah. Kita gunakanlah apa yang ada boleh Alright. Thank you. Sama ada di Facebook, sama ada di YouTube, sama ada di TikTok. Terima kasih juga saya ucapkan kepada yang share, yang like, yang subscribe. Tolong share tuan-tuan kalau ada berada di mana sekalipun. Kalau ada berada di TikTok, tolong share live kita. Tengok, bosan pula tengok DJ tu, Daniel Jani kot. Asyik ratib nama Anwar je. Alah, Nick me. Dia setiap orang berbeza lah. Ada orang dia macam ni, ada orang macam tu. Kalau hari-hari makan budu pun boring juga kan. Kena tukar pada steak. Hari-hari makan steak pun boring juga. Tukarlah dekat nasi kerabu. Hari-hari makan nasi kerabu pun boring juga. Tukarlah nasi lemak. Contoh. Kan. Jadi kita ada macam-macam. Macam-macam. Dan live saya Iswardi Morni. Kita ada live di TikTok. Sekejap. Live di TikTok, kawan-kawan kita di TikTok. Kita ada live di YouTube, ada Facebook, Solihin, kita ada Abang Balon, Faizal Rahman, of course Rafizi, chief kita lah kan. Nick Nazmi lebih masa, kita juga ada live-live rakan-rakan kita yang lain dan sebagainya. Sementara tunggu Abang Is tengok sekejap ceramah PH, tapi boring lah pula. Okay. Pasal Anwar jadi kerajaan, cuba PAS jadi kerajaan. PAS lah dia hentam. Betul lah. Anwar jadi kerajaan, jadi Daniel Jani bantai lah. Ni kan, bantai Anwar lah. Kalau PAS, dia bantai lah PAS. Sebab, yelah, kita ni, kita akan attack yang apa orang kata, yang kita selalu, yang jadi kerajaan lah. Itulah yang kita attack. Okay, malam ni saya akan cerita tentang kenapa Anwar perlu pecat 7 orang ahli parlimen PKR. Kalau dia tak pecat 7 orang ahli parlimen PKR, yang rugi dia, bukan ahli parlimen tersebut. Kenapa tuan-tuan? Okay. Okay. So yang ni kita akan lihat. Maknanya nak pecat ni bukan atas tujuan kepentingan ahli PKR tersebut ke kepentingan parti bersama. Tak, ini kepentingan Anwar Ibrahim. Kalau tidak, dia akan rugi dalam permainan ini. Okay. Yang kedua saya nak cerita berkenaan dengan kenyataan daripada Tony Pua. Kenyataan daripada Tony Pua yang mengatakan bahawa bersama ni tak ada naratif. Bersama tidak ada naratif. So, saya akan jawab tentang isu ini. Kena mengatakan bahawa bersama tidak ada naratif. Dan kita akan lihat kenapa kita kata bahawa tidak ada naratif ini tidak mahu. Thank you, The Arshad. Berani kerana benar. Takut jangan bersama. Okay. Kenapa naratif, apa sebenarnya naratif yang dibawa oleh Parti Bersama yang Tony Pua cuba deny? I mean, obviously lah, dia sebagai orang DAP, dia akan cuba deny naratif tersebut. Dia akan bawa lah cerita ni tak ada naratif, dia macam muda dan sebagainya. So, saya akan cerita kenapa dia tak macam muda, tuan-tuan. Ni kita akan cerita.
Tapi sebelum tu saya nak bawa kenyataan daripada MP DAP ya. Charlene Abdul Rashid yang menyatakan satu kenyataan. Okey. MP DAP dikecam kenyataan seks rela lepas tu tuduh lelaki rogol. Ini kenyataan daripada TikTok MP. Ni saya nak terangkan sikit kan kepada tuan-tuan, kita belajar undang-undang sikit malam ni walaupun agak dry. Saya nak ajar sikit supaya kita belajar tentang isu terutama dengan kes rogol ni. Okey, MP DAP dikecam apabila mengeluarkan kenyataan seks rela lepas tu tuduh lelaki rogol. Pertubuhan Pertolongan Wanita mengecam ahli Parlimen Bukit Bendera Charlene Abdul Rashid kerana didakwa mengulangi naratif yang menyalahkan mangsa dalam satu hantaran terbarunya di media sosial. Dalam sebuah video mengenai persetujuan seksual dan rogol yang dimuat naik di Instagram rasminya minggu lalu, wakil DAP itu berkata, tidak adil bagi wanita mendakwa mereka dirogol sekiranya pada awalnya setuju melakukan hubungan dengan pasangan mereka. WAO berkata gambaran terlalu ringkas seperti ini menunjukkan salah faham mengenai konsep persetujuan kerana menggambarkan dakwaan rogol sekadar kes seseorang berubah fikiran boleh mengukuhkan mitos berbahaya mengenai keganasan seksual. Keganasan seksual tidak pernah menjadi tanggungjawab mangsa yang terselamat. Tanggungjawab terletak sepenuhnya pada individu yang melakukan perbuatan ini tanpa persetujuan bebas dan sukarela pihak lain, katanya. Dalam video itu, Charlene berkata meskipun rogol merupakan kesalahan serius, ia tidak seharusnya dijadikan senjata apabila hubungan menjadi retak atau perasaan tidak lagi berbalas. Kalau suka sama suka, janganlah kata rogol. Tolonglah faham, tak ada maksud rogol. Rogol itu kalau pelakuan yang dibuat tanpa kerelaan wanita serta ke atas kanak-kanak bawah umur. Jadi nasihat saya kepada wanita di luar sana sebelum nak buat apa-apa geng, fikir dulu, jangan mudah terpedaya dengan janji-janji manis lelaki. Bila dah buat secara rela tetapi cinta tidak diterima ataupun kecewa, maka itu bermakna anda boleh fitnah si pelaku dengan dakwaan anda rogol, katanya. Charlene turut memberi amaran kepada lelaki supaya tidak menjalin hubungan dengan wanita sekiranya tidak berniat mengawini mereka. Katanya rogol merupakan kesalahan serius dan mesti dihukum dengan hukuman berat. Baik, saya nak cerita benda ni tuan-tuan. Bila kita belajar dalam isu kes rogol ni, bila kita menyebut rogol, dia ada dua kolom yang berbeza. Satu kolom melibatkan rogol bawah umur. Okay? So bila dia bawah umur, yang ni tanpa, walaupun ada consent, ada kerelaan, walaupun suka sama suka, dia tetap dianggap sebagai rogol. Itu kita kena clear dahulu. Bawah umur 16 atau bawah 18 dikira sebagai tanpa rela. Walaupun dengan rela masih dianggap sebagai rogol bawah 18 tahun. Okey. Kes terbaru penyanyi itulah, siapa nama dia yang Hakim Rusli, bukan Hakim Rusli, yang seorang lagi tu. Dia kena hukuman, kena bicara kerana wanita itu, gadis itu berusia 17 tahun tak sampai cukup bulan. So bila kita nak tahu dia 18 bulan tuan-tuan, apabila tarikh lahir dia pada tahun itu, bukan tahun dia, tarikh lahir. So contohnya dia lahir pada Disember. Sekarang ni masih baru bulan 7. So kalau dia Disember, walaupun pada tahunnya dia dikira sebagai 18 tahun, dia masih dikira sebagai tidak cukup umur dan boleh dianggap sebagai rogol berkanun ataupun statutory rape. Okay, yang itu clear satu benda. Yang disebut oleh Shazlin ini adalah rogol yang keadaan biasa. Maknanya dalam keadaan biasa, rogol dalam inverted comma. Yang ni saya kena ceritakan sebab kita banyak terima kes macam ni tau. Okay, dia, thank you Johnny. Dia bercinta, suka sama suka. Kemudian berlakulah aktiviti. Lepas berlaku aktiviti, tiba-tiba lelaki tu putus cinta dengan dia. Dia tuduh lelaki tu merogol. Ataupun dia termengandung ke apa ke, dia tuduh lelaki tu merogol dia. Kerana lelaki tu tak nak bertanggungjawab. Di sinilah yang dimaksudkan oleh Shazlin ni. Di sini saya rasa kesilapan. Saya setuju dengan MP DAP ni. Saya tidak setuju dengan Pertubuhan Pertolongan Wanita. Dia macam ni tuan-tuan. Bagi saya, bila dituduh seseorang itu dalam kes rogol, kita kena be fair to both. Okay? Kita tak boleh prejudis terhadap orang yang merogol, dituduh merogol. Tetapi dalam masa sama, kita tidak boleh prejudis juga kepada orang yang dikatakan dirogol. So dua-dua ni kita kena lihat dalam perspektif atau perspektif yang mana keadaannya kita anggap bahawa zero dan kita kena tengok the facts of the case, fakta case. Itu penting dulu. Okey, ada kes dan kalau kita belajar undang-undang, saya belajar undang-undang, kita dapati banyak kes sebegini. Kita dapat real case kan. Memang kita tahu apa yang berlaku. Okey, dia ada real case yang lelaki kena tuduh kerana lelaki itu tak nak bercinta atau putus cinta dan sebagainya. Ada case, real case macam tu. Tapi
real case yang dia kena rogol pun ada juga. Sebab itu saya kata, saya pesan, sepatutnya kalau MP ni, dia bagi pesanan. Saya bagi pesanan begini. Kalau keluarga atau anda atau ahli keluarga anda terlibat ataupun disyaki terlibat dalam kes yang dikatakan rogol, maka terus bawa dia ke hospital kerajaan. Bukan hospital swasta. Hospital kerajaan. Okay? Jangan bawa ke hospital swasta. Okay, kenapa? Di hospital kerajaan, dia ada unit khas untuk jenayah seksual. Dan doktor tu nanti boleh testify di mahkamah sebagai saksi. Okay? Faham? Alright. So, hospital mana is? Jangan klinik kesihatan. Hospital. Mana-mana hospital umum kerajaan, dia yang berdekatan dengan anda lah. Berdekatan dengan anda. Kalau Sarawak, GH lah. General Hospital. Kalau Sungai Buloh, Hospital Sungai Buloh lah. Kalau Hospital Selayang, Selayang. Kalau Selayang, Hospital Selayang lah. So, pergi ke mana is? Ke bahagian emergency. Okay? Bila is? Immediately. Kerana doktor nak tengok pertama ada luka. Luka tu. Kemudian dia ada beberapa benda dia akan ambil. Dia ada prosedur dia, tuan-tuan. Yang ni sebenarnya pertubuhan pertolongan wanita ni kena sebut. Bukannya kata tidak patut kita menyalahkan mangsa. Bukan menyalahkan mangsa. Isunya adalah memang ada so-called mangsa tu bukan mangsa pun. Dia manipulatif. Dia manipulate situasi yang ada. Hanya kerana dia rasa tak puas hati dengan keadaan. So itu tak fair kepada orang yang tidak bersalah. Alright, faham? So yang ni kita kena faham situasi ni. Baik. Saya saja bawa cerita ni, nanti tuan-tuan boleh ambil bahagian ni, jadikan panduan kepada kita. Is, boleh tak lelaki ni rogol perempuan? Okey. Boleh tak lelaki rogol lelaki? Boleh. Rogol ni dia ada untuk lelaki dan untuk perempuan. Tapi boleh tak perempuan rogol lelaki? Tak boleh. Kenapa tak boleh, Is? Aku tak boleh cakap. Kau faham lah. Dia nak ke mana? Okey, tapi macam tu perempuan boleh buat apa saja dengan lelaki, Is? Tak juga. Dia ada jenayah lain. Dia ada jenayah melibatkan adalah benda lain yang wanita tu boleh kena nantilah. Okey. Tapi maksudnya lelaki boleh rogol lelaki, Is? Ya ke? Ya. Itu yang berlaku pada Saiful tu, yang dituduh. Mula-mula dia kata merogol. Dia pergi hospital swasta di Pusrawi kan. Lepas tu baru dia pergi kepada hospital kerajaan dekat Sungai Buloh beberapa hari kemudian. Jadi di situ kita nampak bahawa lelaki dia boleh rogol wanita dan lelaki. Habis. Baik, saya nak bawa tentang Rafizi sindir Kabinet Anwar, depan senyum belakang tikam. Tapi sebelum saya cerita benda itu, saya nak bawa kenyataan Tony Pua ni, tuan-tuan. Dan saya nak balaslah kenyataan beliau. Dan saya nak supaya kita dengar dan kita nilai sama-sama kenyataan daripada Tony Pua. Dan saya akan komen lah berkenaan kenyataan ini. Do you think Bersama is a necessary party, or do you think that they're just going to spoil the next election? Very simple. They will just be a spoiler. Okay. At best. This is not to say that they have no right to stand or exist. I'm not stating that. I'm just stating the fact that the votes that they receive will at best be a spoiler for Harapan. The rebuttal to that would be that presumes their votes would have gone to Pakatan Harapan. Yes. And so you would contend that would have been the case. Yes. If it had not been for Bersama, those votes. An would overwhelming 100% majority of those votes would have gone to Harapan, or they may not come out to vote. Right, exactly. So if had not come out to vote, would, for instance, the 2 seats that... It's a question of judgment. Right. So it's never going to be conclusive. Of course. So we can argue all we want whether they will come out to vote or Of vote course. otherwise. So my take and the general take out there is we come from the same voter pool. Okay. When you have a new party, how do you come into this conversation without being accused of being a vote spoiler? Is there a specific strategy that you wish Bersama would have taken? Or are you doomed to... Yeah, you're No. doomed to be a spoiler. At this current stage, they are doomed to be a spoiler. They are not far off from Buddha in 2022, 2023, Better or worse right now? plus minus. Okay, you have a new party, you want to change the narrative of politics. How do you do it without being accused of being a spoiler? You need to have sufficiently strong narrative. Which we've not seen in the We past have. 20 years, I guess. 20 years, yep. We saw it in 1999. Right, exactly. We saw it in 1986. So you establish a counteracting force. So 1986, you have Semangat 46. Yep. It didn't last beyond 2 or 3 terms.
but it existed as a force back then. Then you have PKR being born in 1999 with sufficiently strong narrative to shift votes. And in Sabah, you have Warisan with the backing of the eastern side of Sabah to be able to shift votes. Bersama doesn't have that. But Warisan is a different thing because it wasn't like a two-party system in Sabah and Sarawak, No, right? but doesn't matter. So you need to have sufficiently strong basis or narrative But to no, be able to wouldn't- stand on your own. Wouldn't Charles Point be the crux of it because there was no I'm two-party just, system between that? I'm just saying that you need to have a sufficiently strong voter realignment factor, which doesn't exist for Bersama. So they are trying to improve on things. I can accept that. But that improvement on things and improvement on what we are pursuing doesn't provide sufficient justification for major voter realignment. So you're saying that it's moving the needle, it's not shifting the narrative. That's right. But then how do you move the needle otherwise? Because for many people who supported Pakatan over all these years, arguably the needle has shifted in the wrong direction in the last 4 years because of the compromises that you admitted that you have to make in the last unity government. How to shift it back towards where presumably most Pakatan Harapan voters who voted. You have to take out the whip for Pakatan Harapan. How strong is that whip now? You have to make it strong. So the approach, in my view, is that Pakatan Harapan has done 6 or 7 things right, 2 things so-so, 1 thing very bad. You have to accept the fact that they have done well for these 6 things, but I'm going to keep criticizing for you to improve on that 2 or 3 things that you are not doing as well. So the support has to be for Pakatan Harapan, and then you continue the criticism or the engagement to make sure they improve on the 2 or 3 items that you don't like, or for some they may say 3 or 4 items that you don't like, and make sure they improve, as opposed to voting for another party that claims to be able to do better for that 1 or 2 things, but in return what you get is you get neither the 6 that have done well and the 1 thing you want, you give it to the guy who does 8 things wrong. The argument right now is we're already losing those 6 things because we're... So my argument is we are actually doing well for a lot of the 5 or 6 things, and those things are underrated many of our voters. And Stability critics. being one of them, for instance. Stability being one of them, but that's actually the lesser ones of them. We're doing very well economically. We have had some political reforms, not everything that we wanted, but we have had many reforms that previously would never have been approved. There are some that we are still trying to do, subject to the reps out there agreeing, because we need 2/3 majority in order to amend some of the constitutional elements like 2 terms for PM. So there are things we are trying to do. There are some things we don't do well. I myself will be a critic for those items, but we cannot not recognize the fact that there are things that we are doing very well. Thanks for watching Siapa Mak... Okay. So itu kenyataan daripada Tony Phua tadi. Saya rumuskan begini kan. Dia kata bersama tidak ada naratif yang kukuh. Dia kata bersama tidak ada naratif yang kukuh. Unlike Semangat 46, dia kata in 1986, unlike PKR in 1998, dia kata 1999, Parti Keadilan Nasional PKN pada masa itu, dia kata bersama tidak ada naratif yang kukuh. Tapi bila kita dengar dia punya argument tadi, dia contradict diri dia sendiri tau. He contradicts himself actually. Okay. Dia kata tidak ada naratif kukuh, unlike dia kata, dan comparekan dengan muda. Now, kalau dia nak comparekan dengan muda, di situ kesilapan dia. Okay, number 1, Muda was contesting in 2022, masa itu bersama dengan Pakatan Harapan. Kan dia menang Puteri Wangsa tu kan, kalau tuan-tuan ingat lagi kan. So dia menang Puteri Wangsa pada waktu itu, memang dia kononnya sekali dengan Pakatan Harapan, dan DAP setuju untuk muda dengan bersama dengan Pakatan Harapan pada waktu itu. And they never become a spoiler kepada votes pun. Tempat yang mana sepatutnya menang, dia menang. Yalah, dia ada satu tempat PKR kalah lah, but di masa itu memang ada gabungan. Bersama tak ada gabungan langsung. Itu yang pertama. Tetapi naratif yang paling kuat, yang ada bersama ada, tidak yang disebut pada parti lain. Contoh bila dia sebut Parti Semangat 46 dan juga PKR, selain daripada isu Anwar kena pecat 98, naratif terbesar yang dibawa oleh PKR pada waktu itu adalah reformasi. Bermakna sistem yang dibawa oleh Mahathir itu tak bagus, walaupun belasan tahun Anwar duduk dalam sistem yang sama. Bila dia kena pecat, baru dia kata tak bagus. Okay, that's beside the point lah. Tetapi the narrative was, the system corrupt, economically bad, negara menuju kehancuran, the direction was wrong, kepimpinan lemah, corruption was there, dan sebagainya. Maka wujudlah PKR. So bila dia kata bersama tidak ada strong narrative, bersama tidak ada naratif yang kuat, ujung video tadi dia juga kata bahawa hakikatnya
ada benda di dalam apa orang kata, di dalam Pakatan Harapan ni yang tidak diimplement, dia kata. Cuma dia kata ada 6-7 yang dah diimplement. 5-6 tu bagus. Adalah 1-2 tu sosok, 2-3 yang sosok, 1-2 tu masih tak improve. Kita kita bawa lah whip ni macam cemati lah, macam apa? Macam rotan lah. Kita bawa dekat Pakatan Harapan, kita kena tegur, criticize lah. Sebenarnya that's exactly apa yang Bersama buat. Sebab itu saya kata, saya tulis, hakikatnya di hujung video tu saya kata, naratifnya mudah. Apa yang Bersama naratif buat? Di dalam PH ni, dia ada 2 grup sebenarnya. Dan saya tanya dengan orang PH sendiri, bahawa mereka memang tak puas hati dengan PH. So dia ada 2 grup. Satu grup yang tak puas hati tapi dia nak stay dalam Pakatan Harapan. So dia nak membersihkan dari dalam. Dia nak betulkan dari dalam. Dia nak kata bahawa sebenarnya kita kena buat macam ni, macam tu dan sebagainya. Okey, itu naratif dia. Dan orang seperti ini contohnya Tony Poa lah. Maksudnya ada juga yang tak ada. Yang lain tu adalah mereka memang tak nak bersihkan. Saya tahu Tony Poa ni agak kritikal. Dia ada kritikal, ada benda yang dikritikal tentang Pakatan Harapan. Okeylah. Dan mereka ni akan stay di dalam Pakatan Harapan untuk terus mengkritik dari dalam. But I believe dia orang tak akan lama di dalam Pakatan Harapan nanti. Ada parti dia keluar atau dengan diri sendiri dia keluar. Okay, itu yang pertama. But there is the second group. Mereka yang dah duduk lama, dah cuba baiki daripada dalam, dah tak boleh. Kita dah cuba baiki dalam, bukan setakat kita cuba baiki dalam. Dengan kita-kita sekali kena. Surat disiplin lah, kena gantung lah, ancaman lah, kena itulah, kena potong kepala sebab ni pemilihan dan sebagainya. Dia buatlah macam mana cara sekalipun. Dan kita realise memang dah tak boleh ubah dah. They will try to cling to their power. Dia akan cuba pegang dengan kuasa itu. Dia tak akan cuba lepaskan. Dan dia akan buat apa saja untuk kekal dalam kuasa tersebut. Termasuk kompromi. Jadi bila Tony Poa kata tadi, dan saya pernah tengok presentation Tony Poa, dia kata economically we are good. There are things yang di mana sebelum ini tak berjaya dibuat, telah berjaya dilakukan. Saya tengok presentation Tony Poa tentang ekonomi kepada masyarakat Cina. Dia bentanglah GDP, dia bentanglah tentang inflation. Saya kata, it's good but it's not great. Saudara Tony Poa, it's good, it's okay. We have improved against zaman 33 bulan Muhyiddin Yassin. Kita berjaya keluar daripada COVID. Yeah, we've improved. But we are not great. Kita tak jauh beza zaman Najib masa dia peak time dia dahulu. GDP kita, tukaran mata wang kita kan. Daripada segi, mungkin daripada segi kita improve, trade surplus lah kita kata, kita improve. But the rest, sebenarnya kita tak ada, kita just going back ke mana, di mana kita berada sebelum ni. We were okay, we back. Sebelum ni kita teruk, kemudian kita jadi okay, kita teruk, now kita kembali okay. Okay, not great. What is great? Kita dah terangkan great ni, arti kata GDP kita more than 7%. Kita dah ada benda ni, benda tu. Kemudian dia sebut tadi tentang dia kata tentang reform yang tidak dibuat. Dia ada few contohnya, 2 penggal itu tidak berjaya. Tak, kita tak cerita 2 penggal Tony Poa. Tell me about Akta Hasutan. What happened to Akta Hasutan? Itu tak perlu 2/3. Akta Hasutan cuma perlu kelulusan majoriti ahli dewan yang hadir. Tak perlu seluruh 112 undi pun. Kalau hadir itu 10 orang, 6 orang undi cukup dah. Yang hadir tak dimansuhkan. SOSMA tidak dimansuhkan. What happened to RCI kepada Azam Baki? What happened to RCI kepada mafia korporat? Kenapa yang tu Tony Poa tak sebut? Kewujudan Pakatan Harapan, kewujudan PKR in the first place, bukankah untuk itu? Jadi naratif yang dibawa oleh Bersama mudah. You have failed di dalam mewujudkan apa kami panggil sebagai reform. #RR boleh tuan-tuan? #RR. You have failed. Anda gagal dalam nak buat reform itu. Dalam nak menyelesaikan reform itu, anda gagal sebenarnya. You have failed. Dan itu naratif yang dibawa oleh Bersama. Simple. Dan Bersamalah satu-satunya parti yang boleh bawa kembali landasan reform sebenar. That's the narrative. What's not so clear about that? Tak, sekarang ini tuan-tuan, siapa yang boleh menafikan benda ni? The only reason Chinese swing vote kepada DAP itu kerana DAP guna menakut-nakutkan. Kan? Mengguna sentimen menakut-nakutkan. DAP guna, kemudian BN pun guna. Be a spoiler. So, do you think... At best.
Okey, saya bawa apa yang Rafizi tulis tadi. Dia ada satu kenyataan yang dia buat. Dia kata, kenapa bersama wujud? Isu ini, okey, ada 55. Saya dah nampak lama dah. Setiap kali pilihan raya, rakyat dihidang menu yang sama. Ugutan emosi dan blackmail, dia kata. Kalau kau bukan Melayu, kau diberitahu kena bersatu di bawah DAP dan PH untuk melawan UMNO. Kalau kau Melayu, kau diberitahu kena bersatu di bawah belakang UMNO dan PAS untuk menghalang DAP dan PH. Faham tak? So akhirnya naratif dia hanya bangsa sama je. So what's the difference? Kalau kau Melayu, saya ulang, kalau kau bukan Melayu, kau non-Malay, kau diberitahu, DAP lah beritahu. Oh, kena bersatu di belakang DAP dan PH untuk lawan UMNO. Kalau tak, nanti PAS akan berkuasa. Tapi kalau kau Melayu, kau kena bersatu di belakang UMNO dan PAS untuk menghalang DAP dan PH berkuasa. Hakikatnya, kedua-dua belah menggunakan formula yang sama. Yang mereka lupa, semua benda ada law of diminishing return. Cuba fikir. PH dalam satu bentuk lain sudah menjadi kerajaan hampir 8 tahun. Dari 2020 hingga 2020, mereka tak ada dalam kerajaan lah. Bila dah lama jadi kerajaan, moral high ground tu semakin hilang. Tambah pula dengan pelbagai kontroversi termasuk isu corporate mafia dan juga rasuah. Bila keadaan jadi begitu, ugutan emosi yang sama semakin hilang kesannya. Kalau tak undi kami, Najib akan kembali. Kalau tak undi kami, Rosmah akan kembali. Itu naratif lah. Sampai satu ketika pengundi pun tanya, so apa bezanya sekarang ni? Apa beza UMNO, PH? Apa beza dengan BN? Apa beza? Jadi sekarang BN pun pula membawa naratif yang sama. Jomlah bersatu, orang Melayu Islam, UMNO, PAS bersatu wawasan, asalkan tiada DAP, asalkan tiada PH. Mungkin mereka boleh menang, kata Rafizi, tetapi kemenangan yang bergantung kepada ugutan emosi tidak akan bertahan lama. Sebab manusia akan sampai ke satu tahap, mereka kebal dengan ketakutan yang sama. Ugutan emosi anda ada tarikh luput. Itu saya kata tadi kan, bila ditanya, kalau saya jadi host tadi, saya tanya, okay, can you give me examples of apa reform yang dia berjaya buat? Oh, ekonomi, no, itu bukan reform. Doing benda ni macam ni tuan-tuan kan. Kalau, yelah, taking over drone yang memang dah terbang, just tukar pemandu drone tu memang dah boleh terbang dan memang akan terbang, itu bukan reform. Itu just doing a business as usual. Kau berjaya kita berjaya mengekalkan GDP kita kepada GDP kita 4 to 5%. Itu normal. Sebelum ni pun 4 to 5%. Kita telah berjaya mengurangkan inflasi kepada 1.5 ke 2%. Okey, sebelum ni pun begitu. Adalah dia turun naik. Kita telah berjaya memastikan mata wang kita berkisar kepada RM4 per USD. Zaman Najib, RM2.80 baik. Ada masa dia RM2.80. So, kalau kita nak compare macam tu, teruklah. Kalau kita nak really ubah, we have to change, really fundamentally change. Kena berubah yang betul-betul berubah. Membawa kepada poin saya. Kalau betul-betul nak berubah sekarang ni, saya nak bagi tahu kepada Anwar Ibrahim lah, bahawa the only way you can move forward sekarang ni, the only way anda boleh move forward adalah dengan cara anda pecat 7 orang ahli PKR, ahli parlimen anda. Okay, kenapa Is kena pecat pula? Sekarang ini saya dapat berita lah. Wong Chen dengan Cincung, peruntukan dia telah dihentikan. Saya dengar lah, betul tak betul, wallahu alam. Tapi yang lain ni pun dalam proses untuk dihentikan dan ada dah tanpa notis, tuan-tuan, tanpa notis. So mereka jadi macam pembangkang dah. Tak ada dapat peruntukan 3 juta, 2 juta lebih itu tak ada dah. Kalau daripada ni kritik, tak payahlah nak peruntukan tu. Okey. Kalau tak nak bagi peruntukan tu, pecat je lah. Apa masalahnya? Kenapa takut nak pecat? Tuan-tuan, ni saya nak bagi tahu pada Anwar Ibrahim. Saya nak bagi tahu naratif kepada Anwar Ibrahim. Saya nak bagi tahu cerita. Saya nak bagi tahu kesan kepada Anwar Ibrahim. Now imagine je lah. Imagine 7 orang ini. Siapa 7 orang ni? Chen Chong, Wong Chen, Rozia Ismail, Zahir, K7, Bahtiar, kemudian Hasan Karim. 7 orang. Okay, imagine 7 orang ini katakanlah letak jawatan. Sebelum ini PKR ada 34 ahli parlimen. Tolak 2, 32. Tolak 7, tuan-tuan, sekarang dia lebih rendah daripada UMNO. 7 orang ni letak jawatan.
Okey lah Is, lantak dia lah, letak jawatan. Tuan-tuan tahu masalah dia. Diorang tak akan sempat nak buat pilihan raya. Tak lama lagi bajet nak dibentang ni. Bajet nak dibentang. Apa jaminan bahawa BN, apa jaminan bahawa Barisan Nasional akan sokong bajet itu? Kalau tanpa 7 orang ni. GPS mungkin, apa jaminan GPS nak sokong pun? Apa jaminan JRS nak sokong? Okey lah, mungkin JRS sokong lah. Ambil lah JRS sokong. So sekarang ni, dah lah kau kehilangan 2 undi hari tu. Dua parlimen hari tu kerana letak jawatan. Bayangkan kalau 7 orang ni letak jawatan. Mereka ada sehingga minggu depan untuk letak jawatan tau. So strateginya adalah lebih baik kalau sekiranya dipecat. Tapi buat rundingan macam Ismail Sabri. Kan itu, bagi saya Ismail Sabri lebih bijak dalam bab ni. Okey, kita runding lah macam ni. Aku pecat kamu. Kalau kamu letak jawatan, kamu tak ada gaji. Tapi kalau aku pecat, kamu masih ada gaji. Baik, aku pecat kamu daripada PKR. 7 orang ni, 6-7 orang lah, tak kisahlah kan. Tak kisahlah jumlah tu tak penting. Tapi ambillah Hasan Karim sekali 7 orang lah. Sebab Hasan Karim pun sekarang makin kuat ni. Mengentam kerajaan ni. Ambillah 7 orang, pecat lah. Tapi syarat dia kamu duduk bebas atau join lah mana-mana parti. Nak join bersama pun join lah. Tapi dalam hal perolehan kamu sokong. Maksudnya dalam hal bajet, bila bentang bajet pada bulan Oktober nanti kamu sokong. Setuju tak setuju? Ini kepada 7 orang. Adalah lebih baik strateginya begitu. Bagi saya adalah lebih baik itu. Tetapi kenapa Anwar takut sangat nak pecat mereka? Itu persoalan. Itu persoalan yang dibangkitkan oleh oleh rakyat dan juga oleh pengundi dan oleh ahli parlimen itu sendiri. Kenapa Anwar takut sangat nak pecat? Sebab dia keliru sekarang ni tuan-tuan. Dia tak tahu apa strategi terbaik untuk dia nak pergi sekarang ni. Now, tanpa berlengah masa, saya kata strategi terbaik untuk Anwar Ibrahim sebenarnya adalah untuk dia apa tuan-tuan? Apa sebenarnya strategi terbaik untuk Anwar Ibrahim? Pecat je lah 7 orang tu. Itu the best strategi untuk dia. Hakikat sebenarnya itu strategi terbaik untuk Anwar Ibrahim. Setuju tak setuju? #RR. Ada kata PMX tak nak dengar lah. Terpulang kepada dia. Saya kata kalau dia tak nak dengar, sebab benda ni dia bukan masalah dengar tak nak dengar. Dia akan rugi kalau 7 orang itu letak jawatan. Dia akan rugi kalau 7 orang itu letak jawatan. Kenapa rugi tuan-tuan? Tuan-tuan fikir. Anwar fikir sendiri. Sekarang ni PH ada 80. Tolak 2 ada 78. Tolak 7 lagi tuan-tuan. Dia ada 71 je tinggal. 71 je kursi dia tinggal tuan-tuan. Kalau 7 orang, 9 orang tu letak jawatan ataupun 8 orang letak jawatan. Mungkin Hasan Karim tak letak jawatan lah. So kalau dia pecat, okey, timbul soalan. Kalau dia pecat Is, boleh tak dia orang ni dikenakan 10 juta? Tak boleh. Boleh tak dia join parti bersama? Boleh. Dalil dia adalah siapa tuan-tuan? Hamzah Zainuddin. Bila Hamzah Zainuddin dipecat daripada parti dan juga 6 orang ahli bersatu tu, bila dia keluar dari menyatakan sokongan kepada Anwar Ibrahim, mereka dipecat daripada bersatu tapi tidak dikira sebagai keluar ataupun lompat parti. Kerana dah dipecat. Jadi dia orang boleh dipecat. Tetapi sekurang-kurangnya Anwar ada harapan untuk meluluskan bajet. Kenapa penting sangat bajet ni tuan-tuan? Kenapa penting sangat bajet ni? Bajet ini penting kalau sekiranya kalah. Katakanlah Anwar masuk, kalah bajet. Maknanya bentang bajet tak ada sokongan. Maknanya secara tersirat Anwar Ibrahim telah kehilangan sokongan. Bila dia kehilangan sokongan, bermakna dia sepatutnya secara moralnya dia telah hilang command of the Dewan dan dia kena letak jawatan sebagai Perdana Menteri. Itu implikasi dia secara moral dia. Jadi sekarang ni dia kena jadi bijak. Dia kena berbincang, dia kena setuju, baiklah kita pecat. Sebelum ini dia nak pecat. Malah desakan daripada Fuzia Saleh, desakan daripada orang-orang bawah, semua berkata pecat. Tapi PKR tak berani pecat. Anwar Ibrahim lah sebenarnya, pada Anwar lah. Fuzia ni tukang ikut je. Anwar tak berani pecat. Ini memang kenyataan. This is facts. Anwar yang tak nak pecat. Kenapa dia tak nak pecat dia? Wallahualam lah.
Tapi saya percaya dia tak nak pecat tu sebab dia takut kehilangan 7 orang ni. Now, what if 7 orang ni instead, okay lah, kalau macam tu baik kami letak jawatan lah. Lagi kau akan kehilangan. Kau akan dapat kosong. It's a zero-sum game. So, adalah lebih baik kau runding. Baiklah, aku setuju pecat, tapi masa bajet kau sokong. It's better discussion macam tu. Kalau dia letak jawatan dan kerusi itu kosong dan tak akan ada pilihan raya, tak sempat nak buat pilihan raya, 7 kerusi tuan-tuan, atau 6 kerusi, whatever. Now you imagine what will happen to the government. What will happen to Anwar Ibrahim? Jadi, saya memberi nasihat percuma lah pada Anwar Ibrahim ni. Pecatlah. Mudah. Dia bijak time nak kekal berkuasa. Oh, tak lah. Sekarang ni nampak, okay. Nampak dia ketidakbijakan dia. Zahid semalam dah keluar kenyataan. Kan, Zahid semalam dah keluar kenyataan. Kalau berani pecat lah. Pecat lagi. Asyik pecat je kan. Pecat. Semua pecat. Kesian Anwar Ibrahim tuan-tuan. Semua ugut pecat dia. Saya rasa kalau saya tengok rambut Anwar Ibrahim, dia dah lebih serabut daripada rambut saya dah. Rambut saya pun dah tak seserabut itu kan. Rambut dia lebih serabut dah sekarang. Kesian lah. Serabutnya dia kenapa tuan-tuan? Kenapa dia serabut? Itulah. BN suruh pecat. PKR suruh pecat. DAP nak keluar daripada gagasan. Macam-macam lah. Semua ugut. And semua ini berlaku kerana kompromi Anwar Ibrahim kepada semua. Dia nak sangat kompromi. Dia nak kompromi kepada bangsa ni, kompromi kepada kaum ni, kompromi kepada parti ni, kompromi kepada negeri ni. Semua dia nak kompromi lah. Semua dia setuju. So, leader yang setuju pada semua itu bukan leader yang bagus. Leader yang tak pandai negotiate itu bukan leader yang bagus. Itu leader nak makan diri nama dia. Kan? Sendiri catur, sendiri terciduk. Dia sendiri yang catur benda tu. Dia awal-awal dulu saya dah kata dulu awal-awal. Kita ni gabungan kerajaan, bukan gabungan parti. Bab parti tu tak payahlah nak kompromi. Kita lawan je lah. Tapi bab negeri kita macam sekarang lah. Contoh terbaik kan. Di Johor lawan lah. Di Negeri Sembilan lawan lah. Tak perlu kita bawa hal pemerintahan. Bawa je lah cerita tu. Dan timbul naratif kan semalam. Berapa 5-6 orang bekas yang kalah pemilihan cabang dipotong kepala, yang terpotong kepala lah, kalah pemilihan cabang jadi calon di Negeri Sembilan. Itu makluman tuan-tuan, Negeri Sembilan ni antara negeri yang kena pancung ramai. Tok Min je tak kena pancung, yang lain semua kena pancung. Dan mereka ni semua dululah, tak tahulah sekarang masih lagi tidak, dulu dianggap sebagai Tun Rafizi. So bila dia diangkat jadi calon, mereka jadi calon. Itulah sebab ni nak bagi tahu. Kenapa Tok Min dihantar ke Linggi? Jangan tak tahu dah didedahkan. Kenapa dia dihantar ke Linggi? Itu sebab dia. Kalau diikutkan pada AJK, menang je AJK tu. Tapi disebabkan oleh nak potong sangat kepala. Tapi dah potong kepala, kenapa Anwar tak letak je orang dia? Sebab tak ada orang. Di Negeri Sembilan ni, powernya adalah tim Tok Min. Bila dia nak potong, dia lupa nak letak tim alternatif kepada Tok Min. Itu masalah dia. Dia ingat geng baju hitam tu sempat nak letak orang. Tak sempat. Yang orang yang dia letak pun, orang yang tak mampu nak menjadi calon pun. Dan dia lupa Tok Min dalam Menteri Besar. Pengurusi MPN, dia menentukan calon. So akhirnya dia nak melobi, dah tak boleh melobi. Nasib lah. Kan? Nasib lah. Hari ini Anwar Ibrahim dikatakan turun berkempen. Saya try tanya, check juga kan kempen dia tadi. Cuba kita tengok Parti Keadilan Rakyat. Ada tak dia live? Oh, tak ada live ni. Tak ada live. Okey. Tak ada live. Kita cari Anwar Ibrahim. Ada live tak Anwar Ibrahim? Ke dah habis dah? Ceramah dah habis dah? Oh, mungkin kau 11 kot. Parlimen ceramah dah habis. Oh, dah habis dah. Okay, dah habis. Mungkin dah habis kot. Tak apalah. Point is, so bila adakah PRO ni akan berlaku? Dia bergantung kepada bajet. Kalau Anwar merasakan bahawa bajet ni tak boleh nak dapat majoriti, dia akan bubar. Sebab tu kalau ikutkan
dia sepatutnya bubar dalam bulan 11 lah. Next year. September next year. Tapi itu saya kata ada ura-ura dia kena bubar juga. Bubar bulan 11 tahun ini. Dan ada kajian daripada bank mengatakan dia kena bubar juga tuan-tuan. Sebab daripada segi banyak faktor yang menyebabkan dia kena bubar juga selepas bajet diumumkan. Tapi lagi teruk, kalau dia masuk bajet, dia gagal dalam bajet tersebut, gagal diluluskan, dia lagi pening kalau dia nak bubar. Lagi pening kalau dia nak bubar. Okay. Alright, itu saja daripada saya tuan-tuan. Terima kasih insyaAllah. Terima kasih yang support, terima kasih yang like, terima kasih yang subscribe. Terima kasih 3-4 ribu orang menonton kita di semua channel kita, di YouTube, di Facebook dan juga di di TikTok kita. Thank you very much. Dan insyaAllah kita jumpa lagi. Selamat malam. Selamat beristirahat. Yang penting bersama akan tetap lawan. Assalamualaikum.